Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurila Adi Firdaus dan rakan sewartawanan saya Muhammad Farish Aizan selaku wartawan anda pada hari ini. Hari ini bertanggal 24 April 2025 merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh semua pelajar yang menjuluki SPM pada tahun 2024. Hari ini juga merupakan hari yang bakal menjadi saksi atas segala usaha yang telah diberi sepanjang gelar calon SPM 2024. Mari sama-sama saksikan keterjaannya. Hari ini merupakan hari yang kita nantikan, satu detik yang mencerminkan hasil usaha, gigih, ketambahan untuk zaman semua pihak dalam menempuh cabaran sepanjang tahun lalu. Jadi, saya ataupun Boda ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua guru SMK Kuching Tengah yang telah mencurahkan ilmu, memberikan bimbingan dan tidak menanti benak lelah memastikan kejayaan anak didik kita ini. Jadi tahniah ucapkan kepada semua murid yang telah berjaya cemerlang dalam SPM 2024 dan anda telah membuktikan bahawa usaha sesungguh ini membuahkan hasil dan kejayaan ini adalah kebanggaan sekolah, kebanggaan ibu bapa dan diri anda sendiri. Untuk pengetahuan semua, sekolah kita telah meningkat 3 tahun berturut-turut bermula pada tahun 2022 kita 5.39, 2023 5.37, 2024 5.24. Semakin kecil semakin baik. LMS kita layak mendapat sijil pun meningkat menjadi 92.67 yang mana melepasi target daerah. 24 April bukan penentu siapa dirimu, tetapi ia adalah bukti bahawa kamu pernah berjuang. Hari keputusan SPM bukan semata-mata tentang jumlah A yang kamu peroleh, tetapi tentang setiap malam yang kamu lalui tanpa tidur, setiap titisan air mata yang kamu tahan kerana tekanan dan setiap usaha gigih yang tidak terlihat oleh mata orang lain. Kamu tidak pernah menyerah dan itu sudah cukup untuk kamu rasa bangga dengan dirimu sendiri. Mulai hari ini, kisah hidup kamu baru sahaja bermula. Teruskan melangkah kerana dunia di luar sana sedang menanti kehadiran seorang pejuang seperti kamu. Finally, alhamdulillah. Yay! Finally we did. Alhamdulillah, selesai sudah hari yang penuh bermakna ini. Terpancar keterjaan masing-masing dapat berjumpa dengan guru-guru yang bertugas semua sepanjang perjalanan SPM tahun 2024. Tahniah kepada semua pelajar batch 07 yang memperoleh keputusan pada hari ini. Semoga pada hari ini bakal menjadi pendorong buat semua calon-calon SPM 2025 yang bakal menempuh peperiksaan SPM seawal bulan September nanti. Sekian daripada kami melaporkan MyPBS MK BKT brings everyone together.